Okey, selamat pagi dan Assalamualaikum. So sekarang hari ni saya berada dekat mana Kita tengok macam very the hutan-hutan. Okey, belakang ni merupakan Istana Bukit Serene. Okey, sekarang ni saya berada dekat di atas menara tinjau. Okey, saya tengok kat bawah. Alright. So dekat Taman Tasik Merdeka. Okey, dekat Johor Bahru. So nak share dengan you the view of the pemandangan daripada atas ni lah. Menara tinjau paling tinggi sekali kat sini. So boleh tengok Tasik Merdeka ni lah. Okay, Tasik ni berkonsepkan kemerdekaan. Sangat best. Dia ada jogging track. Okay, all those thing pusing Tasik tu semua pusing sampai masuk hutan semua. Okay, sekitar 1.5 hingga 2 km. Okay, dia punya track lah. Dia ada small track yang macam kat bawah ni. Okay, yang dalam punya track. And then yang jalan raya yang kat luar tu pun and that side sebagai ni lah. So apa yang menariknya, setiap tempat persinggahan ataupun toilet ataupun tempat rehat, dia ada tema masing-masing. Contohnya kat bawah ni, okay, dapat tengok gua ni merupakan di mana mengambil kisah sempena kemerdekaan komunis. Okay, di mana waktu komunis datang ke Tanah Melayu, so diorang semua orang akan lari ke dalam kawasan gua whatever it is lah. So bawah tu, okay, dan di dinding gua tersebut terpahatnya monumen-monumen ataupun sejarah macam batu bersurat gitulah. Okay, so dekat menarik lah. So dekat sini kalau malam dia ada kalau malam kat sini dekat kolam yang dekat depan bendera sana tu, dekat situ ada air panca berirama. Biasanya pada hari Minggu 8 sampai 11, 12 malam gitu dia akan open. Dan biasanya kalau hari Minggu, Sabtu, Ahad pagi akan ada orkestra MPJB buat latihan kat sini. Okay, inilah pentas. Inilah, so jadi masuk-masuk je sangat menarik. Kalau you nampak kat sana, yeah, that's my car. Okay, so after 2 minutes. Okay, so seronok rasanya sesekali dapatnya, sebab saya adalah orang yang jarang bersenam. Jadi amat menarik. Jadi dapat menengok pemandangan yang indah, okay, dan enjoy the scenery. Okay, dan inilah berjalan untuk kesihatan. So the haze still calm, dan kita akan berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.